Korang semua, kejap. Aku nak tanya satu benda ni. Kita kan selalu terfikir, sampai bila kita nak tanggung seramai 126,000 pelarian Rohingya dekat Malaysia ni? Mesti ramai yang rasa nak halau, kan? Tapi persoalannya, halau pergi mana? Mereka tu bukannya ada negara nak balik. Dunia pun dah buat tak tahu, lepas tangan macam tu je. Jadi, sampai bila kita nak tanggung sorang-sorang? Korang tengoklah gambaran besar dia. Dari semua pelarian dekat seluruh dunia ni, 71% sebenarnya ditanggung oleh negara miskin, bukan negara kaya tau. 4 buah negara, iaitu Sudan, Syria, Afghanistan dan Ukraine sendiri dah menyumbang lebih daripada 1/3 bantuan tu. Dekat Sudan sendiri, bantuan untuk setiap pelarian sebulan tu dah jatuh daripada $11 pada tahun 2022 tinggal $4 je pada tahun 2025. Nampak tak? Negara kaya ni pelan tarik tangan. Lepas tu, siapa sebenarnya orang Rohingya ni? Mereka ni minoriti Islam yang tak ada negara asal dari Myanmar. Pada tahun 2017, lebih daripada 700,000 orang dihalau dan Misi Pertubuhan Bangsa Bersatu pun dah sahkan benda tu ada ciri-ciri genosid. Tapi masalahnya, Myanmar buat tak tahu, enggan iktiraf mereka. Sebab tu mereka tak boleh nak balik. Aku faham, penderitaan mereka tu memang kita rasa, tapi antara simpati dan kapasiti, itu dua benda yang berbeza. Cuba korang tengok, dari kem yang sesak dekat Bangladesh tu, lebih daripada 6,500 orang terpaksa redah laut pada tahun 2025 dan lebih daripada 890 orang hilang nyawa. Kematian dekat Laut Andaman tu naik lebih daripada 40% setiap tahun. Terbaru, bulan April 2026, satu bot dengan 250 orang karam, cuma 9 orang je yang selamat. Sedih kan? Krisis dunia ni dah jadi cerita kita sendiri. Sekarang, beban tu dah ada kat sini. Setakat Oktober 2025, ada 211,360 pelarian yang berdaftar dengan UNHCR dekat Malaysia dan 126,144 daripadanya adalah orang Rohingya. Malaysia ni bukan penandatangan konvensyen pelarian, jadi mereka dekat sini tanpa rangka yang sah susah nak cari kerja dan bersekolah. Soalannya, Malaysia ni mampu ke? Rakyat kita sendiri pun tengah bergelut nak tanggung kos hidup, rumah dengan kerja. Bila ratusan ribu orang ada dekat sini tanpa rangka undang-undang, beban tu mestilah jatuh ke suatu tempat, kan? Belas kasihan tu memang mulia, tapi setiap negara tu ada had dia. Ada lagi satu bahaya, setengah pihak berhujah, yang bila kita jadi destinasi yang terlalu terbuka, makin ramai yang berani nak naik bot. Pakar pun masih lagi berdebat pasal ni sama ada ini punca utama atau tidak, tapi hakikatnya ini memang satu kebimbangan. Kalau kapasiti kita dah penuh, terima pelarian tanpa sebarang perancangan, memang rugi kedua-dua pihak. Tapi kena ingat, krisis ni bukan kita yang cipta. Myanmar yang halau, negara kaya dan badan dunia pula potong dana, jadi kenapa kita yang kena tanggung? Kita dah tanggung 126,000 orang, itu lebih daripada sedekat. Apa jalan yang betul? Bukanlah bermaksud kita kena buang terus peri kemanusiaan tu. Penyelesaian yang sebenar ialah kita kena tekan badan dunia dan negara ketiga untuk buat penempatan semula dan tekan ASEAN serta Myanmar untuk selesaikan punca masalah tu sendiri. Memang susah, tapi itulah sebabnya Malaysia kena desak dunia untuk pikul bahagian masing-masing. So, apa pendapat korang? Aku rasa Malaysia dah tak mampu nak jadi destinasi kekal. Belas kasihan tu mestilah seiring dengan kapasiti dan keadilan untuk rakyat sendiri. Korang setuju tak Malaysia patut hadkan kedatangan atau ada jalan lain yang lagi bagus? Cuba korang komen kat bawah, kita bincang elok-elok, bukan nak membenci, cuma nak mencari jalan penyelesaian yang terbaik.